Saya punya TikTok ramai yang tanya Rahul. Assalamualaikum. Apa nama kau? Saya nama okay. Nama saya Adik Rahul. Ni, duduk sini. Rahul imposter tu. Okey. Mike. 10-20 kita kawan. kita sama. Siapa nama? Saya nama YB Fazli. YB Fazli. Duduk sama YB. Siapa nama tadi? Saya nama Kais. Kais. QAES. Kita Kais. aku dah cakap kat Rahul semalam tu datang. Rahul Rahul biasa. tu followers dia Tahu. 200,000. Saya punya TikTok ramai yang tanya Rahul. Adik Rahul ada. Tak dapat jumpa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok saya bila saya post berkenaan dengan lingga ini dan saya maklum saya nak mendaki Gunung Daik, ramai yang tanya YB mana Rahul. Jadi saya ingat beliau ada, rupanya tak ada, tapi digantikan oleh adiknya. Ni adik Rahul, Kais, Ya betul. yang sama-sama mendaki Gunung Daik bersama dengan tim Pahang hari ini. Dan selepas Rahul ni nanti Kais lah pula yang akan famous. Jadi orang Malaysia kalau nak jumpa Rahul tak dapat hari ni, tapi hari ni kita dapat adik dia, Kais. Semalam ada. Ya? Adik dia lagi jambu daripada Rahul. InsyaAllah esok malam mungkin saya berjumpa dengan Rahul. Jadi sabar, kita jumpa adiknya dulu. Terima kasih pakcik, Okey, saya dapat duduk okey. dengan YB, sangat merasa terhormat pakcik. Tak ada masalah. Kita ni boleh kita sembang-sembang lagi. Kita Okey. Alright. Ya. kita punya tadi YB.